Korang tengoklah ni. Ni kedai gudang Papa Iman. Dulu sebelum Papa Iman ada gudang ni lagi, Papa Iman ada buka kedai kecil. Ni dulu salah satu kedainya. Tak bersama mana pun. Ni kedai ni dekat dekat depan sekolah agama Parit Sulong. Dekat ni sebelahnya tu ada kedai Pak Wan. Dia jual temikai tu. Mana cacik yang pernah lalu tu kan. Sekarang dah jadi kedai makan dah tempat dia. Tapi dulu waktu Papa Iman awal-awal niaga pun, itulah Iman. Waktu Iman umur Iman tadika lagi lah. Iman memang nampak perjalanan Papa Iman kan. Daripada kedainya kecil, lepas tu dia dah besar kan. Alhamdulillah macam ni. Iman banggalah dapat papa yang macam ni kan. Dia sentiasa bekerja keras untuk keluarganya. Sebab dia pun orang berbisnes kan. So sebab banyak masa yang dia dah korbankan dan usaha dia, alhamdulillah dia dah dapat gudang besar macam ni. Iman bangga sebagai seorang anak dapat papa macam ni. So kat sini Iman dah bersyukurlah dapat papa yang macam ni kan. Ni Iman bangga tau sebenarnya. Jadi inilah geng. Sentiasa bersyukur selagi kita ada papa kita, selagi ada bapa kan. Sayanglah dia. Sebab memang dia lah yang selalu support keluarga. Walaupun kita tak nampak dia, tapi dia lah orang yang jarang balik. Memang banyak korbankan masa untuk kita. So inilah sayanglah papa kita tu selagi dia masih ada.